Ada satu pot lepak kabin yang ada kursi healing, boleh lepak kat kabin atas. Makanan kat sini sedap-sedap weh. Bukan setakat makanan je best-best. Kat sini boleh lepak santai-santai, siap boleh tengok bola kat big screen lagi weh. Memang best. Jom kita dah jumpa tempat lepak malam yang best. Kau boleh lepak dekat kabin atas, boleh lepak kursi healing bawah. Oh memang santai kan Nabi. Cabin Plus, Wangsa Maju. Jom kita. Hello, what's up guys? Kat sini memang best sebab kau boleh lepak kat bawah ni, nak lepak dekat atas kabin boleh, nak lepak kursi healing pun best weh. Tengok siap ada big screen, siap boleh tengok bola lagi. Makanan kat sini memang best-best aku cakap. Semua jenis makanan ada. Yang aku makan ni nasi biryani lamb shank. Daging lamb shank ni memang lembut, rasa rempah dia weh, sedap sangat. Lepas tu pula makan dengan nasi dia ni dengan papada memang nama best. Macam Syafiq ni makan Maggi asam pedas ikan jenahak. Ikan jenahak dia bapak besar, kuah asam pedas dia pekat. Memang sedap weh makan Maggi ni. Special weh, tempat lain tak ada. Yang ni pula dia punya nasi lemak basmati rendang daging. Daging rendang ni memang sedap gila. Nasi lemak dia rasa berlemak santan tu semua. Ni pula aku order ni nachos untuk snacks lah. Ada beberapa jenis lah. Ada sambal, ada cheese. Tengok memang best kau nak lepak santai-santai kan. Lepas tu kau kena try dia punya buffalo chicken wing. Ini sumpah favourite aku weh. Kalau kau nak dessert-dessert Melayu pun ada. Kita ada lempeng juga dekat sini. Lempeng dia memang best. Kat sini juga minuman dia pun best-best juga weh. Kau tengok si Syafiq minum dengan aku. So kau ajak family korang semua lepak dekat sini, okey? Apa-apa pun, jom kita makan.